Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di Amber Channel, tuan-tuan. Okay, hari ni hari Ahad lah. Cuti, kita ada buat aktiviti sikit. Okay, aktiviti hari ni adalah membersihkan servis ataupun servis kita punya ni, kita punya kipas shilling dia nama KDK, dan saya pasang sendiri dulu tahun 2014 kalau tak silap. 2004 saya pasang 2004, sekarang dah 2023 lah. So berbelas tahun dah dia punya servis tak pernah fail, alhamdulillah. So hari ni saya servis sikit sebab kita nak letak grease lah, tuan-tuan, sebab dia ada bunyi sikit. So saya rasa dekat dia punya dekat dia punya bearing tu ada bunyi kot. Dah lama sangat So bearing dia macam ni, tuan-tuan. Okay, apa yang saya buat dia, saya buka kat atas ni dulu, tuan-tuan. So saya ikat sikit dengan tali lah. So model ni pelik sikit. Model lama ni dia punya apa nama tu, kapasitor apa semua, dia punya electronic box kat atas ni. Yang model sekarang, model KDK sekarang, dia kat sini. Semua kat sini. Kat sini. So ini cuma dia punya remote punya tu je. Remote punya apa? Remote punya sensor je. So control semua kat atas ni. So saya buka skru kat sini . So buka skru yang atas ni dulu 3. Lepas tu buka skru kat sini 3 untuk cabut yang belah bawah ni . So daripada sini kita boleh nampak bearing tu duduk kat mana . So daripada sini kita boleh nampak bearing tu duduk belah mana. So kalau nak lagi best, kita turunkan ni lah sikit ke bawah. Tapi saya rasa tak perlu lah kot, sebab dah nampak tu bearing kat dalam tu. So nanti kita akan spray bearing. So bearing dia kat atas ni satu. Okay, bahagian atas tu satu. So kat sini satu. So ada 2 bearing . So nanti kita spray spray dia punya apa nama tu, bearing apa nama tu, grease. Beli kat DIY, kita pasang. So sini pun kita akan spray . Yang cantiknya kalau kita boleh spray daripada atas . So yang atas ni kita nak spray daripada atas, dia punya access tu payah sikit. Dah try tengok lah tadi tu. So tak nak kena buka daripada atas lah, kalau nak spray daripada atas. So nanti saya tengok macam mana, sama ada saya nak buka ataupun saya nak spray daripada bawah je. Ok, tuan-tuan, kita continue apa ni. Ok, tuan-tuan, ok, dah dapat idea sikit. So saya tanggalkan sini. So tanggalkan sini dulu, konektor antara atas ni dengan bawah ni . So ini nanti kita cucuk balik . So sebelah kanan ni neutral, sebelah dalam ni live. So pergi ke bawah, live, neutral dengan live. Okay, neutral belah kanan, live belah kiri. So bila dah cabut, saya cabut juga dia punya safety cable ni . Safety cable ni sebenarnya dia naik ke atas , pusing kat atas ni. So dekat atas ni so pusing kat atas. So saya dah cabut safety pin, safety cable. So sekarang ni kita cabut pin. Lepas tu kita tanggalkan ni . Tanggal ni kita turun. So kita boleh buat major service yang betul-betul proper . Cantik. Okay, Assalamualaikum. Sambung lagi pak ni. Dah. So cahaya ada? Cahaya maksudnya tak? Okay dah. Tu bubur . Apa minyak gear, minyak gear pula, minyak apa nama, minyak grease. Okay, dah. Nanti kita bubuh yang bawah pula. So tak perlu buka habis kita tonggeng je. Kita bubuh minyak grease macam ni. Hopefully grease ni dah masuk semua ke dalam tu. Okay dah, masih sama bawah pula. Okay, alhamdulillah dah selesai kita spray grease kat dalam, dekat bearing-bearing ni. Lepas tu dia dah meresap masuk dalam. Tadi ada macam geseran kuat agak bunyi mula-mula. So sekarang dah macam improve sikit lah, alhamdulillah. So kita tengok dia punya ni, dia punya spinning dia. Alhamdulillah tuan-tuan, rasa macam baru .
tak payah tukar bearing. Kita letak minyak ataupun grease kat dalam bearing tu. So dia ada dua bearing Semua kipas rasanya sistem kipas ada dua bearing atas dan bawah. So yang ni saya dah letak grease dua-dua. So ingatkan tadi nak buka Disember semua, tapi tak perlu sebenarnya. Bila kita dah buka, kita dah nampak bearing. So tadi bearing duduk macam ni kan. So sekarang ni kita pusing macam ni, kita letaklah grease daripada sini. So grease tu akan meresap ke bawah. So bearing tu ada bawah apa nama tu, bawah satu atas satu. So tak apa, kita dah siap bersih. So kita nak pasang balik Nanti saya tunjuk macam mana pasang kat atas. Okay, Assalamualaikum. Pergi. Okay, servis kipas sikit ni. Kipas siling tu kosong terus. Okay, kasih clear sikit. Pasang, masuk grease. Lepas tu cuci sikit. Benda-benda lain cuci semua tu. Okay, right. Rajin sikit ni. Okay, final test. Pastikan semua skru diikat ketat especially bahagian ni Pastikan semua ketat jangan main-main. Okay. Mungkin tutup. Okey, dah siap. So last sekali kita pasang benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi silap tuan. Memang totally kita bersih termasuk bilah ni. Nampak baru lah. Okay, bila masuk. Tak tutup. Masuk. Alhamdulillah. So sekejap saya nak onkan dia. Tengok situ. Bismillah. 1, 2, 3, go. Kita tengok ada bunyi tak? Kita dengar ada bunyi tak? Okay, ada bunyi tak? Sebelum ni ada bearing, macam bunyi bearing sikit habis ni sikit. Alhamdulillah, memang macam baru lah. Alhamdulillah. Kipas ni sebenarnya saya beli tahun 2004 Dia nama KDK. Memang luckily saya dapat KDK yang bagus lah. Mungkin masa tu KDK memang buat yang berkualiti lah. So ini yang ni pun remote, bukan remote. So dia punya elektronik dia tu tahan sampai 14 tahun lebih lah. 2004, 2014, 2023. So lebih kurang dalam 16-17 tahun lah. So boleh tahan lah. Tengok macam tu. Bearing kita letak grease kat bearing. Lepas tu kita bersihkan habuk-habuk semua, cleaning. Lepas tu kita bersihkan. Lepas tu kita tengok dia punya speed. Sekejap saya test speed lagi. Mana remote dia? Ni remote dia. Remote dia. Tengok ini default tadi default speed dia. Okay, kita pasang speed yang lain Okay, kita try 1, 2, 3, go. Oh, bateri tak ada pula. Bateri tak ada. Bateri tak ada pula. Ni boleh. Okay, on. 1, 2, 3. Ni speed nombor 3. Lepas tu ada stop, sleep 1 jam, 3 jam, 6 jam. Semua function okay. Sleep mode on off. Ni on, ni off. On, off. Kalau cancel, kita cancelkan sleep. So kalau sleep 9 jam, okay, 6 jam, 3 jam, 1 jam. Okay, cantik. Cancel sleep. So ini kelajuan nombor 3. Nombor 3 Alhamdulillah. Kalau rumah ni selesa ke lah. Okay, dah Alhamdulillah. Dia tak ada bunyi humming, tak ada bunyi pelik-pelik.
So alhamdulillah kita berjaya selesaikan problem pada kipas yang berumur lebih kurang 17 tahun. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Amber Channel. Assalamualaikum.